Hamzah pindah rumah, Muhyiddin mahu PN reject parti baru Hamzah. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin mengesahkan usaha untuk mengambil alih Parti Keluarga Malaysia. Parti Keluarga masih belum diluluskan oleh Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia, ROS. 13 ahli parlimen bersatu menyokong Hamzah dan besar kemungkinan akan menyertainya dalam parti baru itu, termasuk Roland Kiandi dan Mas Ermiati Samsudin. Ada kira-kira 6 ahli parlimen yang masih menyokong Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Pada masa yang sama, Hamzah dijangka kehilangan jawatan Ketua Pembangkang apabila PN bermesyuarat pada 14 Mac nanti. Timbalan Setiausaha Agung PN, Taqiyuddin Hassan, telah memaklumkan bahawa Ketua Pembangkang akan dipilih dalam mesyuarat tersebut. Soalan terbesar adalah, adakah jentera baru Hamzah akan beroperasi di bawah PN ataupun tidak? Muhyiddin telah meminta PN untuk menolak kemungkinan parti Hamzah duduk semeja dengannya dalam gabungan tersebut. Malah, Muhyiddin nampaknya menyembur ke semua arah musim ini, termasuk kepada parti PAS. Presiden Bersatu menyatakan bahawa pelantikan Syamsuri Mokhtar sebagai pengerusi PN tidak bermaksud secara automatik meletakkannya sebagai calon Perdana Menteri bagi pilihan raya umum ke-16. PAS pula apabila rumah baru Hamzah tersedia nanti menghadapi soalan besar. Adakah mereka akan berurusan dengan Muhyiddin ataupun Hamzah? Tidak kira apa pilihan mereka, secara keseluruhan kuasa PN akan terhakis sedikit dengan pemecahan dalam Bersatu.